Drama politik dekat Malaysia ni takkan pernah habis kan? Hari ni, babak baru bermula. Hujahan kes 1MDB Najib Razak. Yes, cerita yang dah makan beratus hari perbicaraan, 50 saksi dan 2.3 bilion ringgit duit rakyat. Bersambung lagi macam series Netflix dah, The Return of Bosku. Hari ni, Mahkamah Tinggi mula dengar hujahan lisan dari pihak pendakwaan dan pembelaan. Perbicaraan ni dah makan 293 hari dan sekarang masuk fasa paling penting sama ada Najib bersalah atau bebas untuk kes 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit ni. Pendakwaan nak buktikan duit tu bukan donation dari Arab, tapi hasil rompakan sistematik melalui 1MDB. Pembelaan pula terus kekal dengan naratif Najib tak tahu dia dipermainkan oleh Jolo. Masalahnya, Jolo tu entah kat mana pun tak tahu. Macam karakter hilang dalam skrip, kes ni dijadual jalan sampai hujung bulan, 9 hari hujahan dan rakyat pun dah hafal plot. Setiap kali Najib masuk mahkamah, mesti ada Bosku vibe, bila keluar mesti trending Justice for Najib. So aku nak tanya, adakah ni fasa terakhir sebelum keputusan besar atau episod baru untuk tarik masa lagi? Korang komen kat bawah sebab kalau drama ni ada musim ketiga, mungkin kita patut tengok kat Netflix je terus.